atau menyemai fitnah dengan melontarkan dakwaan. Kononnya tanah Rizab Melayu di negeri Beta semakin terhakis, semakin tergadai dan Speaker Dewan Negeri dan semua ahli Dewan yang mulia. Perkara ketiga, iaitu tanah Rizab Melayu. Beta juga melahirkan rasa bangga dan syukur yang tidak terhingga apabila tanah Rizab Melayu di negeri Beta telah menunjuk peningkatan yang membanggakan. Daripada 2018, 326 hektar pada tahun 1955. Ulang. Daripada tahun 1955 hanya ada 218,326 hektar. Sekarang mempunyai 444 dan 74 hektar pada masa kini. Jumlah ini merangkumi 12.34% daripada keseluruhan kawasan negeri Beta yang berukuran 3.597 juta hektar. Harap kita tambahkan lagi masa-masa akan datang. Pencapaian ini merupakan bukti nyata komitmen dan iltizam kerajaan Beta dalam memelihara warisan milik bangsa, satu pegangan yang bukan sahaja bernilai ekonomi tetapi juga mempunyai erti yang mendalam dari sudut jati diri dan maruah orang Melayu. Sehubungan dengan itu, Beta tegas mengingatkan janganlah ada mana-mana pihak yang cuba mengeruhkan suasana atau menyemai fitnah dengan melontarkan dakwaan. Kononnya tanah Rizab Melayu di negeri Beta semakin terhakis, semakin tergadai dan atau terlepas kepada tangan orang luar. Fakta dan data telah jelas menafikan tomahan sedemikian. Malah Beta berharap agar kerajaan Beta terus memperkukuhkan lagi kedudukan tanah Rizab Melayu melalui penguatkuasaan undang-undang yang tegas, berprinsip dan berani dalam membenteras pencerobohan baik di atas tanah Rizab maupun tanah milik kerajaan Beta. Ini adalah tanggungjawab yang tidak boleh dikompromikan.